Ini merupakan restoran yang pelik yang aku pernah dengar. Di negara Taiwan, ada satu restoran yang konsepnya bertemakan tandas dan najis. Restoran ini bernama Modern Toilet. Seperti mana yang hampa tengok, restoran ini kerusinya berbentuk mangkuk tandas. Ada hiasan cushion emoji tai serta dindingnya pun berkonsepkan apa yang ada di tandas. Dan setiap meja makannya pula ada hiasan tai di bawah kaca meja. Selain daripada konsep ala-ala tandas di sini, semua menu makanannya pun mengikut tema. Seperti bentuk roti gali ni, makanan yang dihidang ala-ala tai yang keras macam meatball ni dan banyak lagi. Untuk air minuman special pula, mereka hidangkan dalam bentuk mangkuk membuang air urin lelaki. Di sini juga ada manisan seperti aiskrim. Bentuknya memang tak ada masalah. Cumanya untuk hidangan special, mereka akan hidangkan kepada hampa dalam bentuk mangkuk tandas. Dan kalau hampa tengok, memang nampak macam tai betul. Walaupun bentuk makanan dekat sini memang nampak tak menyenangkan, ramai juga yang datang nak mencuba. Dan yang terakhir, semasa hampa nak bayar, hampa dibolehkan bagi rating dekat kedai ini. Dan kalau hampa bagi rating 5 star, hampa akan dapat free gift 1 pump mini tandas sebagai phone holder.